akan maklumat sekunder, secondary, dan juga dokumen-dokumen lain. Kalau FIFA boleh mendapatkan salinan sijil kelahiran semua atuk nenek yang dinamakan oleh FAM, kenapa JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, tidak boleh dapatkan salinan sijil yang sama daripada pemain-pemain ini? Adakah pemain-pemain ini enggan bekerjasama dengan JPN? Dan kalau mereka tidak boleh bekerjasama, kenapa JPN mengeluarkan surat beranak berdasarkan maklumat sekunder? Kalau kita rakyat biasa pergi ke pejabat JPN, kita akan dihalau kalau kita hanya ada bersama kita maklumat sekunder. Dia akan bagi tahu kita polisi, SOP, peraturan, undang-undang negara dan perintah menteri kepada JPN. Tetapi untuk 7 pemain ini, tanpa mereka sendiri hadirkan diri untuk disoal selidik, untuk ditemu ramah, tanpa 1% tahap penelitian yang diamalkan apabila JPN berurusan dengan rakyat Malaysia, di mana rakyat Malaysia perlu memberikan borang, cop kerajaan, surat perintah mahkamah untuk pemain-pemain ini. JPN mengeluarkan sahaja sijil kerakyatan.